Okey kawan, ni kacang panjang saya yang satu tu. Hari ni saya nak tuai lah ya. Walaupun dia satu kawan, tapi happy juga kita tuai dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bangganya mempersembahkan satu je boy. Dengan bangganya mempersembahkan hasil kacang panjang hari ni. Nampaknya bendi saya ni dah sesuai untuk dipetik ya. Kejap lagi saya petik dia kawan. Alhamdulillah. Tak nak bagi dia tua. Okey, kali ni saya nak merasa bendi hasil tanaman saya sini. Walaupun sebiji, tapi bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Alhamdulillah. Okey kawan, jom kita tuai bendi kita yang sebiji ni. Tapi hati-hati ya, bendi ni sebenarnya ada duri tajam di buah dia tu. Better pakai sarung tangan kawan, untuk jaga supaya tak tercucuk dia punya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kawan, akhirnya dapat momen membentik buah bendi. Ada satu lagi. Jom kita petik satu lagi. Dapat 2 bendi hari ni. Jadilah yang kawan. Alhamdulillah.